Apa kejayaan di dunia? Berjaya meletakkan diri di nafsu mutmainnah. Bila kita berjaya meletakkan diri di nafsu mutmainnah, ketika itu kita akan disuruh dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita disuruh dengan panggilan tu, selamatlah tempat yang kita akan balik, iaitu di akhirat nanti. Jadi sebab itu kita nak mati dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha pada Allah, Allah redha pada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kumpulan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurga.